Pelakon terkenal tanah air Rita Rudaini Mokhtar baru-baru ini menerima pingat jasa baik PJB sempena ulang tahun keputeraan ke-82 Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulai. Anugerah yang disampaikan dalam satu majlis istiadat di Istana Arau itu sebagai pengiktirafan atas sumbangan Rita dalam bidang seni, khususnya lakonan serta usaha beliau dalam aktiviti kebajikan dan kemasyarakatan. Rita yang sudah hampir 28 tahun berkecimpung dalam dunia seni menyifatkan penganugerahan tersebut sebagai suatu penghormatan besar bukan sahaja buat dirinya tetapi juga untuk dua anak lelakinya. Namun begitu, majlis penuh bermakna itu tidak terlepas daripada kontroversi di media sosial selepas ada segelintir netizen yang mengecam penampilan Rita yang masih tidak bertudung semasa menghadiri majlis tersebut. Menjawab kritikan tersebut, Rita tampil mempertahankan diri dengan nada tegas dan sinis menerusi satu hantaran di Instagram story miliknya. Katanya, sesetengah pihak terlalu cepat menghukum dan merasakan diri mereka paling suci. Tambah Rita, menilai seseorang hanya berdasarkan penampilan tidak adil dan bukan ukuran kepada kepribadian sebenar. Beliau juga menegaskan bahawa tidak bertudung bukan alasan untuk dihina, apatah lagi dijadikan bahan mengumpat. Bagi Rita, keikhlasan, nilai diri dan niat yang baik jauh lebih penting daripada penilaian luaran semata-mata. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, tahniah diucapkan kepada Rita Rudaini atas pingat yang diterima.